Korang rasa apa akan jadi bila seorang polis terpaksa bekerjasama dengan mak dia untuk selesaikan satu kes, tapi mak dia ni sebenarnya seorang pembunuh bersiri? Itu yang jadi dekat dalam cerita Queen Mantis, satu drama bersiri psychological thriller. Cerita ni pasal Jung Yishin ataupun nama gelaran dia Mantis. Dia ni seorang pembunuh bersiri yang dulu dia ni ambil nyawa 5 lelaki sebelum dia kena tangkap. Meanwhile, anak dia Cha Suyol jadi seorang polis sebab nak buktikan yang dia ni tak sama macam mak dia. Dari kecil sampai dia besar, dia memang tahu mak dia dekat dalam penjara and dia tahu apa yang mak dia buat. So disebabkan tu dia memang benci gila mak dia and dia tak pernah langsung tengok mak dia kat dalam penjara. Tapi lepas 23 tahun ada satu kes pembunuhan baru yang dia buat sama gaya macam Mantis ni buat. Jadi polis tak ada pilihan lain, dia terpaksa dapatkan bantuan daripada Yishin ataupun Mantis ni tadi untuk diorang settlekan kes pembunuhan yang baru ni. Mantis dia setuju untuk tolong mana yang patut, tapi dengan syarat dia nak anak dia yang lead kes tu. Yang aku suka dekat drama ni, first watak Mantis tu. Watak Mantis tu memang psycho gila. Tapi bukan watak Mantis tu je, watak dia punya suspek tu pun yang tiru Mantis ni semua psycho. And yang kedua, aku suka dia punya plot sebabnya dia punya plot ni kau tak boleh nak expect. Even kau tak boleh nak expect pun siapa sebenarnya yang jadi copycat Mantis ni. Lepas tu dengan plot twist dia tu pun memang gila, especially part ending tu. Dia punya plot twist tu memang mind blown gila. Tapi yang aku rasa tak best, ada banyak sangat scene-scene yang kosong. Scene tu kononnya dia nak build tension lah, tapi scene tu tak ke mana. Tu yang membuatkan cerita ni kau akan rasa dia a bit draggy, walaupun dia punya premise tu dah mantap dah. So kalau korang suka tengok cerita yang psycho, cerita yang misteri, atau korang memang sukalah tengok cerita yang slow burn movie, cerita ni memang sesuai untuk korang.